Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adham Humaidi Muhammad Haris melaporkan dari SK Indonesia Bandar bersempena program Majlis Khatam Al-Quran dan penutup Ihya Ramadan serta agihan kasih Ramadan yang berlangsung dengan penuh meriah dan penghayatan. Program ini diadakan bagi menyemarakkan lagi penghayatan bulan Ramadan di samping memupuk semangat kasih sayang dan keprihatinan dalam kalangan warga sekolah. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran oleh para murid yang telah berjaya menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran sepanjang program Ihya Ramadan yang dijalankan sepanjang bulan Ramadan. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang program ini, kami sempat menemui bual Encik Muhammad Harmimin bin Kamaluddin. Tujuan kita adakan majlis khatam Quran pada hari ini yang pertamanya ingin memberi penghargaan dan juga meraihkan murid-murid yang telah menyertai program Tadarus Al-Quran. Jadi kita akhiri dengan majlis khatam Al-Quran. Tujuan yang kedua adalah supaya murid-murid tadi dapat dipupuk semangat kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri dan juga menarik minat murid untuk terus membaca Al-Quran bukan sahaja pada bulan Ramadan tetapi pada bulan-bulan yang seterusnya lah. Jadi itulah tujuan kita adakan majlis pada pagi ini. Al-Quran, kami ingin menyampaikan informasi penting untuk semua penonton. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang bagi melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai sasiah dan akhlak yang mulia. Sekian laporan saya, Adham Humaidi Muhammad Haris dari SK Indonesia Bandar untuk TV PSS. Terima kasih.